Salim Kunyit dia dalam ketakutan sebab polis dah buka kertas siasatan bagi ugutan jenayah 506 yang dia buat kepada saya tu. Jadi dia dalam ketakutan sebab dia tahu dalam ugutan jenayah ini dia tak boleh kompromi sebab dia terang-terang. Walaupun dia kata dia sebut janggut, tetapi dalam segi siasatan ni, innuendo tu, sebab dia siasatan tu dia tuju kepada saya lah. Sebab saya lah yang masuk tak berjanggut. Dan dia sebut Bapa Gomo sebab ramai orang semua cakap saya ni Bapa Gomo. Jadi semua orang tahu kalau sebut Bapa Gomo orang tuju pada saya. Jadi dia tuju kat apa pula tu. Walaupun dia cuba-cuba salah-salah cakap Bapa Gomo lah. But isi Salim Abdul Rahman nasi ayam kunyit. Jadi pada kedaulatan negara ni. Maknanya orang lepas ni semua orang kalau tak puas hati bergaduh dia boleh ugut jenayah suka-suka hati. Tak boleh. Kita kena hentikan budaya sebegini. Dalam sosial media ni kalau kita berdebat, kita berdebat. Kalau kita koyak, kita jangan. Lebih baik kita jangan berdebat dengan orang. Tapi kalau keluar ugutan jenayah ni tak boleh lah. Maknanya dia dah melanggar lah undang-undang dan negara ni. Dan keduanya, tengoklah Salim kata dah duduk, settle apa semua. Dia bukan isu personal. Ini isu tentang amal maklum naik muka. Kemarin di Kuala Lumpur, 200 lebih orang, termasuk penyawat awam pun ramai. Pakai tuala dengan berdarah. Jadi semalam di Pulau Pinang pun sama juga, serbuan dibuat. Kan? Ada berapa puluh orang lagi. Jadi takkanlah kita nak biarkan budaya seorang ni berleluasa. Jadi sekali lagi saya nak bagi tahu Salim Abdul Rahman dia seorang yang tak betul dan kita pun nak tahulah kan macam mana dia boleh rapat dengan PMX. Kenapa dia boleh jadi kawan baik Anwar Ibrahim. Dan sampai hari ni pun Salim Abdul Rahman tak katakan pun kenapa dia baik. Macam mana dia boleh baik dengan Anwar Ibrahim. Dan Datuk Anwar Ibrahim pun masih lagi berkawan dengan dia, masih berhubung dengan dia. Memang ada dalam satu video Salim Abdul Rahman ni dia bagi tahu dia telah menghubungi Anwar Ibrahim. Dan Anwar Ibrahim bagi tahu tak payah buat apa-apa kepada dia. Jadi bermakna dia ada hubungan yang rapat dengan Anwar Ibrahim. Jadi siapa dia ni boleh rapat dengan Anwar Ibrahim? Dia sama-sama belajar MCKK ke? Tak juga sebab Salim Abdul Rahman dia buta huruf. Jadi macam mana dia boleh rapat dengan Anwar Ibrahim boleh rapat dengan Salim Abdul Rahman. Dan sampai hari ni pun kita bertanya juga daripada mana sumber kekayaan dia. Sebab dia dekat Indonesia ni dia tabur-tabur duit, dia bagi orang duit apa semua. Dia kata dia sponsor orang pergi umrah. So duit tu daripada mana? Dia meniaga apa? Sumber daripada mana? Pada rakyat Malaysia. Ya, hari ni satu benda yang kita kena alert. Orang nak bagi betul, tapi adakah sumber orang itu halal? Jadi janganlah kita kerana kita rasa bahawa kita ambil 100, 1000 tu bahawa orang bagi tu, kita lupa bahawa sumber tersebut adalah haram. Ya, kat dunia ni mungkin rasa bila kita ambil tu macam air. Tapi balasan dia dekat akhirat tu berat. Sebab kita ada kebijaksanaan, kita ada akal untuk kita berfikir. Sumber tu halal ataupun haram. Dan sampai hari ni, Abdul Rahman ni, Salim ayam kunyit, dia tak dedahkan dia meniaga apa. So daripada mana dia dapat duit tu? Daripada mana kekayaan dia? Dia duduk penthouse di The Mines, Berjaya punya time house. Yalah, daripada mana sumber kekayaan dia? Jadi ini yang kita persoalkan. Kalau macam JSB tu dirata-rata, diberi kata-kata sampai hancur, lumpuh perniagaan JSB. Hampir setahun lebih bengkok dalam lokap kerana tak ada pun pertuduhan tu. So Salim Abdul Rahman ni kenapa dibiarkan berleluasa? Kenapa dibiarkan bebas? Report polis ugutan jenayah, bunuh dah ada tapi tak ada tindakan. Pihak PDRM, AMLA tak ada ambil tindakan pada Salim Abdul Rahman. Bukankah AMLA tu nak menyiasat mereka yang dikatakan memiliki kekayaan yang luar biasa? Pihak SPRM, kenapa tak ada siasatan? Jadi siapa Salim Abdul Rahman ini yang rapat dengan Azam Baki, pengarah SPRM, yang ada connection dengan PDRM, mungkin mantan IGP, yang juga merupakan kawan baik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri. Siapa dia? Jadi kepada rakyat Malaysia, bukalah mata. This is circle Anwar Ibrahim. Kita tak boleh biarkan begini, kita kena lawan, kita kena bantras sampai habis.